Ini hasil daripada pengalaman bosku, bukan sekadar kebetulan. Bertahun-tahun aku belajar BBQ kan, dan aku dapat simpulkan beberapa perkara. Yang pertama, daging kau kena berkualiti. Tanpa daging yang berkualiti, hasil yang korang akan dapat cuma biasa-biasa je. Yang kedua, korang kena ada skill. Korang kena belajar cara trim lemak, cara jaga api. Kalau korang tak ada skill-skill ni, sia-sia je korang beli daging yang mahal-mahal. Yang ketiga, bahan bakar. Kalau korang guna bahan bakar yang tak berkualiti, bahan bakar korang tu akan buatkan daging korang tu akan rasa pahit, ataupun hasilnya tak akan jadi sesedap kalau korang guna bahan yang berkualiti. Dan akhir sekali, yang paling penting adalah kesabaran. Korang tengok betapa juicy-nya daging ni kan. Ini adalah hasil kesabaran selama berbelas jam menggunakan bahan bakar berkualiti seperti kayu rambutan. Jadi pada korang yang baru berjinak-jinak dalam BBQ ni dan nak cuba untuk buat sendiri dekat rumah, korang pegang key point ni. Dalam BBQ, daging yang berkualiti akan jadi sia-sia kalau bahan bakarnya tak berkualiti dan juga dia punya skill tu tak ada. Nak capai tahap pit master yang ala-ala restoran tu memang perlukan masa dan pengalaman. Jangan pula korang ingat korang tengok YouTube tu macam senang je kan. Korang try terus jadi pandai. Tak, dia perlukan masa. Setakat ni je lah aku membebel. Kalau korang berminat dengan BBQ, boleh follow aku. Aku selalu buat konten BBQ dan juga ada jual barang BBQ sikit. Dan ni sebenarnya hasil daripada student aku lah. Kalau korang tengok, memang lawa kan. Setakat tu je lah. Semoga berjumpa lagi. Aku Pan Bob. Ciao.